Siapa yang tengah musnahkan bukit-bukit batu kapur kat sekitar Ipoh ni? Hai dan selamat kembali ke episod Cili Selasa terkini bersama saya Iqbal. Dan memandangkan kita dah masuk musim Tahun Baru Cina dan Raya dalam masa terdekat, kita orang nak cakap pasal benda yang mungkin korang pernah perasan masa on the way nak balik kampung. Bayangkan korang ingat korang balik kampung boleh nikmati pemandangan bukit-bukit hijau indah, tapi yang ada cuma bukit-bukit yang rupa macam ayam goreng tak berkulit. Sebenarnya benda ni bukan baru berlaku. Kalau korang bandingkan image satelit daripada awal tahun 2000 hingga 2015, lepas tu dari tahun 2015 sampai tahun lepas 2025, korang akan nampak perbezaan yang sangat besar. Dan orang Malaysia pun dah perasan benda ni. Beberapa tahun lepas, bila Jabatan Pertanian pasang papan tanda tanah sumber yang tiada ganti tepat menghadap salah satu bukit yang dah jahanam, orang ramai punyalah kecam dan pelekehkan papan tanda tu kat media sosial sampai akhirnya papan tanda tu pun diturunkan. Untuk episod kali ni pun, kita orang dapat pergi ke Ipoh di mana kita orang bercakap dengan seorang member yang cerita ni kat kita. There was one time when I went to this Kelok Tong, when I was trying to show my friends, hey, the scenery behind that cave-in is really nice. But who knows, when I walked all the way to the back, I saw a half-ruined mountain behind. So it kind of like shocked me. Jadi, ni membawa kita kepada persoalan penting. Siapa sebenarnya di sebalik kemusnahan bukit-bukit batu kapur ni? Adakah ia betul-betul membawa manfaat kepada Perak? Dan kalau ada, apa yang boleh dibuat untuk hentikan atau betulkan balik benda ni? Jadi, kita mula dengan soalan pertama, siapa di sebalik aktiviti kuari ni? Kalau korang tengok semua bukit ni kat Google Maps, korang akan boleh nampak dengan jelas kawasan kuari, jalan akses, malah nama syarikat-syarikat yang beroperasi kat kawasan tersebut. Kebanyakan syarikat ni melombor batu kapur dari bukit-bukit tersebut yang kemudiannya diproses jadi simen untuk pembinaan bangunan atau digunakan sebagai mamak dan granit untuk dapur. Batu kapur ni juga terdapat dalam barangan harian macam ubat gigi, kertas dan juga cat. Tapi, adakah syarikat-syarikat ni yang patut dipersalahkan? Sebab kebanyakan aktiviti ni sebenarnya sah kat sisi undang-undang. Pelombongan dan aktiviti pengkuarian harian bukan benda biasa, apatah lagi pada skala sebesar ni. Ni bukannya kes orang curi-curi masuk waktu malam lepas tu letupkan bukit tu dan lari macam tu je. Syarikat-syarikat ni semuanya dah dapatkan permit, dah buat plan operasi, dah beli mesin dan dah bina kilang sebelum diorang mulakan korek bukit ni untuk dapat untung tu pun. Proses ni biasanya bermula bila sesebuah syarikat tu ingin korek sesebuah bukit atau gunung untuk dapatkan sumber yang ada kat dalam tu. Mula-mula diorang kena kemukakan cadangan projek terlebih dahulu, biasanya kepada kerajaan negeri. Lepas tu, diorang diwajibkan menjalankan penilaian kesan alam sekitar atau Environmental Impact Assessment EIA, yang bila EIA ni dah siap, ia akan dihantar ke Jabatan Alam Sekitar sebelum disemak dan dinaik oleh agensi-agensi lain macam Jabatan Tanah dan Galian serta Jabatan Mineral dan Geosains. Dari situ, untuk sesetengah projek, cadangan dan penilaian kesan tu akan dibuka kepada orang awam untuk dapatkan maklum balas. Lepas tu, sekiranya semuanya diluluskan, syarikat berkenaan akan akhirnya diberikan lesen pelombongan atau kuari dari kerajaan negeri. Jadi sebenarnya kita memang dah ada proses untuk kawal pelombongan bukit-bukit. So, kalau semua dilakukan secara sah mengikut prosedur kerajaan, persoalannya bukan siapa yang buat benda ni, tapi sama ada sistem ni betul-betul memanfaatkan negeri daripada merugikannya. Yang membawa kita kepada soalan kedua, berbaloi ke benda ni? Kita orang dapat bercakap dengan beberapa orang yang kongsikan pandangan diorang dan kebanyakannya cakap ni. You can see from a pro and cons perspective. It gives jobs, it provides to the economy, but the thing is that it's also ruining our nature. We are no longer as green as we used to. Sekitarnya macam not that good lah. Tapi saya pun faham kenapa nak buat mining. I think pandangan saya, I think we have to control the mining lah. It's a balance, right? You need some development in the area, right? But some of these things can't actually be replaced. Once you mine these areas, once you remove a lot of the nature around it, that's not something that's easily recoverable. That's been there for thousands of years. Jadi apa yang diorang cakap ni memang masuk akal lah. Sebab bila bukit batu kapur ni dilombong, kerosakannya bukan sekadar pemandangan. Banyak bukit ni sebenarnya kawasan habitat untuk macam-macam punya menatir. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Lim Teck Win dari University of Nottingham, banyak spesies kat sini dah berevolusi secara terasing selama jutaan tahun dan tak wujud kat mana-mana tempat lain kat dunia ni. These quarry companies are destroying nature. They are causing species to go extinct. In fact, there is already one species that has gone extinct due to quarrying. Contohnya, siput pemata mikro yang hidup hanya kat bukit-bukit batu kapur kat Malaysia, Sumatera dan Thailand. Malah ada sesetengah spesies siput ni yang sangat rare sampai satu-satunya tempat untuk jumpa je adalah kat satu bukit kapur ni je. Malangnya, spesies-spesies ni kini berisiko pupus sebab kita dah rosakkan seluruh habitat diorang untuk buat bahan gosok gigi sebelum korang tidur. Dan tu baru satu contoh je. Dalam satu kajian yang lain, diorang dapati ada lebih daripada 1,200 spesies tumbuhan kat persekitaran batu kapur ni, yang mana 21
71% adalah endemik kepada semenanjung Malaysia, manakala 11% lagi hanya wujud kat habitat batu kapur ni je. Jadi, kalau tanya sama ada negara ni kisah pasal biodiversity atau tidak, secara rasmi kita dah tanda tangan macam-macam perjanjian antarabangsa berkaitan biodiversity. Tapi hakikatnya, kerajaan-kerajaan negeri tak ada insentif untuk melindungi habitat-habitat ni, lagi-lagi bila kena hadap tekanan kewangan. Ada negeri macam Sabah, Sarawak dan Pahang yang dah wujudkan majlis biodiversity masing-masing, tapi Perak antara negeri yang belum buat benda ni lagi. Lagi parah, biodiversity pun tak disenaraikan sebagai objektif utama Jabatan Alam Sekitar. Sebab tu, penilaian kesan alam sekitar ataupun EIA biasanya hanya akan fokus pada bunyi, habuk dan trafik je, dan hampir tak sentuh pun isu kepupusan atau kehilangan biodiversity secara kekal. Tapi biodiversity pun bukanlah satu-satunya sebab bukit-bukit ni penting untuk alam sekitar. Menurut sahabat Alam Malaysia, operasi kuari yang tak terkawal ni juga antara punca hakisan dan banjir kilat yang semakin teruk dari tahun ke tahun. Kita boleh nampak sendiri kes banjir besar yang kerap terjadi dari tahun 1971, 2006, 2007, lepas tu 2010, 2014, 2017 dan yang paling dahsyat pada Disember 2021. Jadi, kalau aktiviti kuari-kuari ni bagi kesan buruk pada alam sekitar, kenapa aktiviti-aktiviti ni masih diluluskan? Sebenarnya, inilah bahagian yang paling complicated sebab dalam realiti, aktiviti kuari ni sebenarnya cara yang sangat efisien untuk keluarkan sumber daripada tanah. Kalau contohnya banding dengan penebangan hutan di mana kawasan hutan yang luas perlu dimusnahkan dan ambil masa puluhan tahun untuk pulih, aktiviti kuari ni mampu memberi lebih banyak nilai ekonomi dengan kawasan yang lebih kecil. I've never said the quarry industry is bad. I would agree with your statement that some of these quarry companies can be doing things in a really responsible way compared to logging, for example. Malah, ni juga antara poin yang disebut oleh pengerusi Parti Sosialis Malaysia, Dr. Jayakumar Devaraj. You cannot stick a position that there should be no more destruction, quarrying of limestone hills. At the same time, we also talk we need housing for the P40, we need the Borneo Highway, we need more hospitals. So we've got to be consistent, you see. Poinnya, diorang sebenarnya tak menentang aktiviti kuari sepenuhnya asalkan ia terkawal. Sebabnya, kita memang perlukan benda ni. Sebagai sebuah negara yang membangun, kita sentiasa membina rumah, jalan raya, laluan kereta api, kilang-kilang dan banyak lagi. Kemudian ada isu duit pula. Kalau tengok berapa kos untuk menguruskan negara, bajet kerajaan Malaysia hampir 420 bilion ringgit, manakala bajet Perak pula cuma sekitar 1.6 bilion je. Jurang ni menjelaskan sikit kenapa aktiviti kuari ni selalu dapat kelulusan kerajaan-kerajaan negeri. Sebab bila negeri-negeri ni dah dipaksa untuk jana pendapatan sendiri, aktiviti kuari ni pun boleh jadi salah satu penyumbang besar kepada bajet-bajet diorang. Dia lebih kurang macam nak suruh pekerja ambil berat pasal syarikat, tapi pada masa yang sama tak payah diorang elok. Jadi dengan semua kerosakan ni, mesti Perak akan jual bukit-bukit diorang dengan harga yang tinggi kan? Jadi pada tahun 2024, Perak berjaya dapat sekitar 129 juta ringgit daripada semua aktiviti kuari, dan tu termasuk batu kapur dan bahan-bahan yang lain. Buat masa sekarang, kita tak ada jumlah yang jelas menunjukkan berapa banyak sebenarnya datang dari batu kapur je, dan itulah salah satu masalah utamanya. Kita orang adalah cuba cari berapa banyak kerajaan negeri Perak dapat daripada penjualan batu kapur ni. Tapi apa yang kita jumpa cumalah laporan dari tahun 2021 yang disediakan oleh GCCP Resources, iaitu sebuah syarikat pengeluar batu kapur hancur terbesar kat Malaysia yang tersenarai di Bursa Saham Singapura. Berdasarkan laporan diorang, royalti yang dibayar kepada negeri untuk batu kapur nampaknya pada kadar tetap RM2.90 setiap tan, manakala cukai ekspor pula sekitar RM5.10 setiap tan. Benda ni kalau korang tengok negara-negara macam China, Filipina atau Myanmar pula, diorang kenakan cukai berdasarkan peratusan nilai pasaran. Maksudnya, kalau harga batu kapur naik, royalti diorang pun meningkat lah. Yang kita pula setakat ciput tu je dah dapat. Tapi lagi sekali, masalah utamanya, kita tak tahu sama ada pengkuarian ni benar-benar berbaloi ke tak, sebab data yang ada sangat terhad. Dan kalau bukit-bukit kat Ipoh ni dah hancur sampai macam ni, kenapa susah sangat nak jumpa angka-angka ni? Yang membawa kita kepada soalan terakhir, apa yang patut atau apa yang boleh dilakukan pasal benda ni? Sekali lagi, orang-orang yang kita cakap dengan macam Dr. Jayakumar dan Tek Win tak kata yang aktiviti kuari ni perlu dihentikan serta-merta. Apa yang diorang tekankan adalah ketelusan. So, contohnya kita sepatutnya boleh tahu siapa yang luluskan projek-projek ni, berapa banyak duit yang kerajaan-kerajaan negeri dapat, dan penduduk yang tinggal berhampiran tu sepatutnya diberi peluang untuk bersuara sebelum bukit kat sekeliling dorang dimusnahkan secara kekal. Yang menariknya, syarikat kuari antarabangsa selalunya takluk kepada peraturan yang lebih ketat sebab diorang terikat dengan piawaian pelaburan global, termasuk yang ada kena-mengena dengan pemeliharaan biodiversity. Jadi,
Kalau perkara ni boleh dibuat kat tempat lain, kenapa kita tak boleh buat dekat sini? So, kalau kita balik kepada soalan asal, siapa sebenarnya yang memusnahkan bukit-bukit batu kapur kat Ipoh ni? Senarai mungkin akan termasuk syarikat-syarikat yang gagal patuhi piawaian antarabangsa, kerajaan persekutuan yang tak jadikan biodiversiti sebagai salah satu tanggungjawab utama Jabatan Alam Sekitar, kerajaan negeri yang jual 1 tan batu kapur pada harga yang tak sampai sepinggan nasi lemak, dan kita, rakyat Malaysia sendiri yang lalu depan bukit-bukit ni entah berapa kali dan biarkan je benda ni berlarutan bertahun-tahun. Jadi nak ubah, kita mula dengan benda paling mudah, iaitu bersuara. Bukit-bukit ni memang akan lalu depan mata sama ada masa korang balik untuk tahun baru Cina atau nanti masa raya. Jadi kita orang pun fikir, kenapa tak jadikan benda ni suatu peluang yang berguna? Sebab tu kita orang ada lancarkan sampul duit raya sos cili RM20 satu pack, dan keuntungannya akan disalurkan kepada NGO macam Kita Valley Watch dan lain-lain yang tengah buat kerja-kerja pemuliharaan di kawasan ni. So cepat dapatkan sampul-sampul ni sambil masih ada. Jangan lambat-lambat, nanti sikit-sikit tak ada bukit. Lepas tu pula, pastikan korang sambung borak pasal isu ni, kongsi dekat media sosial, tag ahli parlimen dan adun korang, tanya macam mana projek ni diluluskan dan ke mana duit tu pergi. Dan sementara tu, selamat menyambut Tahun Baru Cina dan bulan Ramadan, dan teruskan bersama kita di Sos Cili untuk segala isu semasa tambah pedas.